Orang yang naik public transport KL dan Lembah Kelang mesti familiar kan dengan gambar ni? Kalau anda nak tahu, bulatan hitam ni adalah MRT 3 Circle Line yang dijangka mula dibuka tahun 2028 dan beroperasi sepenuhnya pada 2030. Share dan repost video ni supaya ramai tahu stesen baru yang ada nanti. Jarak MRT 3 Circle Line ni adalah 51 km dengan 10 stesen pertukaran strategik yang menghubungkan LRT, MRT, KL Monorail dan KTM. Jom tengok lokasi 10 stesen pertukaran yang ada nanti. Pertama, Titiwangsa. Ini stesen pertukaran ke laluan Sentul Timur, laluan Putrajaya dan monorail. Kedua, Setiawangsa. Ini stesen pertukaran ke laluan Gombak. Ketiga, Pandan Indah. Ini stesen pertukaran ke laluan Ampang. Keempat, Taman Midah. Ini stesen pertukaran ke laluan Kajang. Kelima, Salak Selatan. Ini stesen pertukaran ke laluan Seri Petaling. Keenam, Kuchai. Ini stesen pertukaran ke laluan Putrajaya. Ketujuh, Pantai Dalam. Yang ini pula stesen pertukaran ke KTM Tanjung Malim, Pelabuhan Kelang. Kelapan, University. Ini stesen pertukaran ke laluan Kelana Jaya. Kesembilan, Bukit Kiara South. Ini stesen pertukaran ke laluan Kajang. Yang terakhir sekali, Jalan Kuching. Ini adalah stesen pertukaran ke KTM Tanjung Malim, Pelabuhan Kelang. Jumlah keseluruhan hentian pula adalah 32 dengan 22 akan dinaikkan, 7 bawah tanah dan tambahan 3 stesen bertingkat sementara. Jangan lupa follow isantro.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap jam 8 malam.